Assalamualaikum guys, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan saya Saiful channel lagi di video. Rally. Okey guys, di video kali ini kita sambung lagi siri saya punya si Syarul ni, iaitu SRK 450 R daripada QJ Motor. Sebelum saya continue video ni, kepada korang yang bertanya kan, ada banyak saya dapat komen daripada Facebook, Instagram dan tweet pun boleh tahan juga, ada banyak komen. Bang, motor ni okey ke selama abang pakai ni? So far motor ni Alhamdulillah memang tak ada apa-apa masalah, and motor ni saya boleh katakan sebagai dia ni ibarat macam kalau dah ride kan, dia ketagih. Ada macam tu. Sebab apa ketagih tahu? Sebab bawa motor ni, kita confident. Just nice untuk 400cc kan. Tak terlalu overpower tapi still ada power. Yang paling best dia punya handling. Bila kita control dia kan, jadi sangat-sangat confident motor ni. So far so good. Alhamdulillah memang tak ada masalah lah pasal saya punya SRK 450 R ni. Jadi di video kali ni guys, seperti korang baca dalam tajuk, hari ni kita nak improve dia punya handling. Actually handling untuk SRK 450 ni dah okey dah. Masa tarik top speed dia tak ada rasa nak wobble, bergoyang dan sebagainya. Tapi ini sekadar untuk menambah baik lagi supaya dia lebih cun, lebih baik, lebih stable dan nice. Kita korang baca dalam tajuk, hari ni kita nak pasang steering damper guys. To be honest, saya pun tak pasti boleh masuk ke tak masuk. Sebab saya tengok bahagian sini memang sangat-sangat rapat. Masa tu saya tengah fikir, saya nak masuk steering damper macam mana? Sebab bawah sini tak ada skru tau, tapak skru. Selalunya kalau sini ada tapak skru, boleh pasang, boleh naik ke atas macam tu. Tapi lepas tu saya search, saya tengok ada satu yang mungkin boleh masuk dekat SRK 450 R ni. Boleh ke tak boleh ke pasang steering damper dan bagaimana bentuk steering damper dan juga tapak tu, jom sama-sama saya tunjukkan. Let's go. Okay guys, jadi inilah barang dia ni. Kalau korang tengok tapak kotak dia pun biasa-biasa je. Of course yang ni saya beli dekat Taobao lah. Jom kita buka dia. Okay, tu dia. So inilah dia barang-barang dia. Sebenarnya actually benda ni dia semuanya berbalut. Masa dapat tu saya buka satu-satu, saya nak check lah kan. Nampak dia benda-benda ni semualah. So untuk model yang ni saya ambil tapak daripada motor CF Motor 450 SR. Tapak dia lah, dia bentuk macam ni. Dia 450 SR punya tapak. Okay, korang dapat benda macam ni lah. Lepas tu manakala dia punya steering damper ni, saya suka pakai yang brand daripada ni, Matrice ni. Yang ni dulu saya pakai dekat saya punya CF Motor 800 MT punya motor yang saya pakai yang ni. Saya rasa yang ni okey lah. Okey dari segi kualiti dia, bagi saya just nice. Lepas tu yang kedua, harga dia berpatutan. Harga dia berpatutan lah. So ni dia punya steering damper, saya ambil warna carbon. Sebab saya suka warna-warna carbon macam ni. Ni Untuk saiz pula, bagi saya yang ni mungkin saiz yang paling kecil lah. Yang paling kecil daripada brand Matrice ni. Yang boleh korang laras dia punya tahap. Sama ada korang nak keraskan dia, lembutkan dia. Nampak ni lembut, keras. So tapak dia SR lah, 450 SR. Sejujurnya saya tak pasti boleh masuk ke tak. Kita try, kita cubalah masuk, tengok macam mana nanti. Okay, let's go. Kalau korang tengok, seperti mana saya mention tadi, dia tak ada tapak tau kat sini. Selalunya kalau macam motor-motor ni ada triple clamp, dia ada satu skru kat sini lah untuk ikat tangki ni. Tapi untuk SRK ni tak ada. Jadinya saya ambil dia clamp dekat tengah ni, kat body. Perkara yang pertama yang kita kena buat, kita kena buka cover ni dulu. Okay, kita buka cover ni dulu. So kita buka je segala skru yang ada kat sini. Untuk dia punya tools, dia akan menggunakan yang jenis star macam ni ya, bintang. Dia bukan Allen key biasa lah. Okay guys, baru saya perasan skru dia pun beza-beza tau. Untuk yang belah sini dengan belah sini, skru dia pendek. Tapi yang lain semua panjang. Nampak? Yang ni panjang. Yang ni pun panjang. 3 panjang, 2 pendek. Pendek belah sini dengan belah sini. 3 ni panjang. Oh, bawah ni ada satu lagi Nampak? Bawah ni ada satu lagi guys. So dalam ni ada satu lagi skru. So untuk safety, kita tutup dulu lubang ni. Takut skru tu masuk ke dalam, kan? Baru kita boleh buka dia. Yang ni pun pendek juga. Pendek.
Yang ni tangki ni kita tetap tutup lah, takut masuk benda. Lepas tu yang kedua bau dia kuat, bau petrol kan. So cara nak buka dia ni senang je, kita tarik je dia. Kat belakang ni nampak dia dah senang buka dah. Kat bawah-bawah ni korang boleh umpil pakai benda-benda macam ni, atau korang tengok je. Okey, dah terbuka. So dia pakai klip macam ni. Tengah-tengah ni tarik je keluar, lepas tu tarik ke belakang, dah terbuka. So kita dah dapat akses sikit kat sini ya. Okay guys, jadi inilah dia kejadian dia. Lepas kita dah buka benda ni, kita boleh buka juga, tapi dia satu set dengan yang kat sini ya. Satu set yang ni. Kalau nak buka boleh je buka, tapi saya tak nak buka. So kita akan cuba masukkan kita punya mounting yang ni. Mounting ni dah akan ikat dekat ni, kat sini. Tengok macam mana hasil dia. Cover kunci ni kita kena buka Okay guys, saya dah pasang kurang macam ni sengit sikit. Dan dia memang rapat dah guys. Dia memang rapat dah. Dekat sini rapat kena cover set. Lepas tu dia tak boleh lurus Dia tak lurus macam ni, dia kena sengit macam tu. So kat atas dia akan jadi macam ni So guys, untuk yang ni, so kita boleh pasang dekat kita punya ni dekat kita punya fork ni kat sama ada korang nak pasang kat kiri ataupun kanan kanan ataupun kiri So nanti dia akan jadi, dia punya damper tu bila korang pilih tu, dia akan ikat kat sini. So kalau korang ikat dekat bahagian kanan ni, dia akan jadi macam ni macam ni. Kalau kat sana macam tu. Saya rasa saya nak ikat dekat, kalau ikutkan senang akses, kita dah masuk kat sana tengok sebelah kanan. So kita akan pasang dekat bawah ni. So saiz ni sangat-sangat penting saiz kita punya fork ni yang menentukan untuk ikat dia lah. Macam ngam-ngam saiz ni. Fork dia macam ngam-ngam saiz dia. Kalau nak lagi cun dah tak getah tak getah. Okay guys, untuk saiz benda ni dia ngam-ngam je tau. Jadi kena letak lapik lah. Tak lapik. Jadi kebetulan saya ada lapik macam ni. So saya akan lapik kat sini, dekat tengah-tengah ni, kiri dan juga kanan. Right. So hasil dia macam ni Saya tampal dua-dua belah. Jadi dia lebih kecil dia punya diameter dia. Kalau korang tak ada benda ni, korang boleh pakai tube tayar. Tube tayar tu korang potong, korang boleh letak kat sini. Boleh juga, tak ada masalah. Okay guys, akhirnya siap pemasangan. Maaflah saya tak record semua sebab memang perlukan banyak DIY ataupun modification Dia memang betul-betul bukan PNP guys. So kalau korang yang nak pakai benda macam ni juga, jangan beli yang sama macam saya punya lah. Tak berapa reti nak DIY kan. Korang boleh hantar kedai dan sebagainya. Ada banyak benda yang saya nak ceritakan. Okay, pertama sekali, alhamdulillah dia dah siap Hasil dia macam ni Ni hasil dia. So apa benda yang DIY tu? So sebenarnya tapak ni, dia sepatutnya berada kat bawah ni kan. Dia ada kat bawah ni. Lepas tu dia ada penambahan extender. Sekejap, saya tunjuk extender dia macam ni Dia pulak lah ni. Ni extender dia. Jadi benda ni ada kat bawah, ada extender. Lepas tu pasang benda ni. Okay, dia ada problem. Problem dia apa? Pertama, dia sangkut. Nampak ada calar sikit. Tak kat bawah ni, dia akan sangkut kat sini. Bila kita adjust, contohlah saya adjust ke belakang, yang ni pula sengit. Dia jadi sengit. Dia akan jadi macam tu. Jadi sengit. So kat bawah ni memang tak sesuai. Sebab dia punya tapak ni bagi saya ialah benda 450 SR punya NCF motor, bukan QJ motor punya. Jadi benda bukan PMP kan. Itu pertama. Yang kedua, bila korang pakai ke bawah ni, ini korang kena pusing. Dia jadi kat sini. Jadi korang punya damping, korang damper ni akan pergi kat belakang ni. Ibarat pusing dia akan berada kat sini. Lepas tu bila dia berada kat sini, dia kurang menarik satu. Lepas tu dia kena pada sini. Pada korang punya ni. Yang ni Bila korang pusing kan, dia akan kena kat sini. Apa yang saya buat? Saya tukarlah.
Saya pusing ke depan. Bila kat depan, kat sini pula problem. Okay, sebab mounting ni kat bawah, dia kat sini. Yang ni kat situ. Jadi ada ruang kat situ. Macam mana nak ikat benda ni? Jadinya saya pun pusing ke depan. Bila pusing ke depan, saya pun bawa naiklah benda ni, ikat dekat atas. Sebenarnya kalau ikutkan kurang cantik lah, sebab dia, yalah, benda ni nampak mengganggu lah kan. Tapi tu je lah caranya yang boleh. Lepas tu saya pun letak kat atas. Bila letak kat atas, ada lagi jadi masalah pula. Masalah dia apa? Skru. Skru ni dia pendek. Jadi saya terpaksa pakai skru lain. Nampak skru panjang. Nasib baiklah saya ada benda ni semua. Kalau tidak, tak siap lah. Jadi panjang boleh ikat. Skru pendek ni yang ni. Ni patut skru dia lah. Pendek. Sebenarnya boleh masuk. Cuma damping ni dia akan jadi jatuh bawah ni. Jadi benda ni dah akan kena kat sini. Dia rapat. Kalau tak turun fork mungkin tak kena lah. Tapi nak ikat kat mana pula kan. Jadinya saya terpaksa tambah extender. Extender ni naikkan ke atas. Jadi yang ni pendek. Apa lagi yang rumit, kita pergi ke bahagian bawah ni. Okay, untuk cover ni kalau ikutkan memang kena potong tau kat sini. Bau dia kemas lah, bau tak ketat. Tapi saya tak potong. Bila saya tak potong, apa akan jadi? Kau tengok kedudukan dia. Kau tengok kedudukan dia. Nampak? Kedudukan dia tak ikat lurus tau. Kalau ikut lurus, ini benda ni dia akan pergi ke belakang ni. Dia pergi belakang ni. Dia tak boleh. Jadinya kena ikat sengit. Satu. Yang kedua, yang ni kena lay. Nampak tak saya lay tu? Tu saya lay. Kalau tidak, dia kena kat sini. Bila kena kat sini, dia jadi keras lah. Sekarang ni dia tak kena. Sebab saya dah lay lah. Dia ada clearance dalam 1mm macam tu. Tapi tak kena lah. Atas ni pun nampak dia rapat sikit. Tapi dia tak efek sangat lah. Cuma kelebihan dia sekarang ni, cover ni tak payah potong. Cuma masuk tu agak susah sikit lah. Agak sendat sikit. Tapi boleh masuk. Benda ni saya buat dari start pukul 8 pagi. Sekarang dah pukul 11. 8, 9, 10, 11. 3 jam lebih saya buat benda ni saja. Ada satu lagi yang terakhir. Yang ni. Bracket yang dia bagi ni tinggi tau. Tinggi sampai sini. Jadi saya kena potong pula sini. Bila dah potong, lepas tu skru yang dibagi ni, dia akan ikat dekat benda ni. Ikat ni, dia ada thread kat sini. Tapi saya tak pasang benda ni, dia tak ada thread lah. Jadinya kena letak nut kat bawah. Nampak? Kena letak nut. Okay guys, setelah saya melakukan beberapa alter, akhirnya pemasangan ni sangat-sangat komplit. Bagi saya yang paling nice lah. Okay, sebab kalau korang tengok, yang pertama sekali, apa yang korang kena pastikan lah, dia punya standing damper ni dia kena lurus, selari dengan kita punya. Sekarang dia dah selari lah, nice. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak di antara sini dengan sini tu taklah jauh sangat, kan? Kalau kita pasang benda ni kat bawah, korang kena pusing dia sampai sini tau. Bila korang kena pusing sampai sini, benda ni akan jadi lebih. Yang kat sini jadi kecil. Bila korang turn, dia korang cun lah. Dan pengalaman saya, benda ni kalau pusing sampai masuk ke dalam damper ni, possibility untuk dia bocor tu tinggi. So kita kena pastikan sini tu jangan sampai masuk ke dalam dia punya ni lah, housing dia ni. So sekarang dah nice lah. Dah cun. Nampak? So sekarang bila saya pusing, function lah. Faham? Function nampak sikit. So cun lah. So saya rasa ini setup yang paling, bagi saya, agak sempurna lah. Selain daripada cover ni kita tak payah nak skim dia ataupun nak lay dia, tak perlu. Cuma lay di bahagian sini dengan sini, and then cuma benda ni kita pasang ke atas. Cuma dia agak tinggi sikit, tapi hasilnya bagi saya sangat-sangat cantik lah. So lagi satu, kalau korang tengok dia punya level dia selari lah, cun. So kena make sure benda ni dia tak sengit kiri atau kanan. Lepas tu kat sini pun tak sengit. Tak sengit macam ni atau macam ni. Itu penting. Lepas tu sini, jarak di antara sini dengan sini hampir selari ataupun hampir sama lah. Tu dia. Okay, so complete. Saya rasa ini setup yang paling cun sekali. Okay, nice.
Okey guys, jadi itulah dia video untuk kali ini, pemasangan steering damper untuk SRK 450 R. Rumit lagi menyusahkan. Okey, tapi alhamdulillah akhirnya siap pemasangan dia. Syukur. Saya akan cuba hard riding tengok macam mana, adakah dia betul-betul function ataupun tidak. Saya rasa insya-Allah function kot. Ada orang yang boleh buat custom kan, custom bracket tu lagi nice lah. Bagi saya benda ni prototype dia dah ada. Saya tak akan bagi link ada kat kotak description, korang boleh cari sendiri sebab benda ni kalau saya bagi link korang beli, pening korang nak ikut ni kan. Mungkin korang boleh cari yang lain, jenis yang lain, tapak yang lain, not sure. Korang boleh cari sendirilah. Tapi overall inilah dia kesudahan dia, kejadian dia setelah saya pasang. Udah korang yang tanya, bang dah dyno ke? Belum dyno lagi ya, sebab tak ada lagi tuner yang ada override ECU untuk SRK ni. Not sure. Kalau ada nanti insyaAllah boleh, kita boleh naik dyno lah. Kita boleh check dia punya power dan sebagainya. So, itu sahaja video kali ini. Terima kasih kepada yang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful. Kita jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye-bye dan Assalamualaikum. See ya.